Mereka ini sebenarnya semuanya kebanyakannya pernah menjadi pimpinan dalam gerakan Islam. Macam Prof. Syed Khairuddin pernah menjadi antara pelopor kepada ABIM di Singapura. Dr. Farid Syahran, dia pernah menjadi salah seorang, dia menjadi timbalan Presiden ABIM ketika zaman Dr. Yusri. Kemudian Haris, Tuan Haris yang merupakan salah seorang penulis dalam buku ini juga, dia adalah merupakan bekas editor kepada Harakah dan pernah menjawab beberapa jawatan penting lah di dalam PAS. Dan kemudian lagi seorang penulis adalah Ustaz Abdullah Zaid Abdul Rahman yang masih lagi lead sebuah gerakan Islam di Malaysia pada hari ini. Okay, jadi dia bukanlah penilaian orang luar terhadap gerakan Islam, tetapi dia adalah satu bentuk self-criticism. Gerakan Islam yang menilai diri mereka bagaimana mereka sepatutnya gerak ke hadapan. Dan sebenarnya satu benda yang kita perlu faham, self-criticism ni adalah satu benda yang bukan asing dalam tradisi peradaban Islam itu sendiri. Pernah dengar nama Imam Al-Ghazali? Pernah baca buku dia Al-Munqis Min Ad-Dhalal? Tak pernah? Ni lepas ni mungkin boleh cari. Dia ada terjemahan dia terbitan IBDE. Satu buku yang dia ringkas je. Satu buku yang ringkas. Tetapi dalam tulisan tersebut Imam Al-Ghazali dia menghimpunkan pengalaman hidup dia daripada awal sampai akhir. Dan dikatakan antara buku yang akhir ditulis dalam kehidupan dia. Maksudnya dia ceritakan bagaimana daripada awal dia mula belajar dengan guru, kemudian dia mula menulis, kemudian apa yang berlaku kepada dia dan sebagainya, sampailah dia berada pada penghujung hayat dia.